Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Rasul kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua nikmat yang besar itu. Alam nashrah laka sadrak, dada yang lapang, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dihilangkan bebanan-bebanan. Persoalannya bagaimana kita juga sebagai umat Nabi Muhammad mahu mendapat dada yang lapang, tenang menghadapi masalah, dan bagaimana kita nak hilang masalah yang membelenggu kita kan. Okey. Maka jawapannya ada disebutkan dalam dua ayat terakhir di surah ini. Pertama, fa iza faraghta fansab, maka apabila kamu selesai mengerjakan satu amalan soleh, hendaklah kamu berpenat lelah melakukan amal soleh yang lain pula. Jangan berhenti dengan satu amalan, kemudiannya kita tidak menyambung amalan tersebut. Itu satu kerugian. Habis salat fardu, jangan lupa adanya salat sunat. Habis sedekah wajib, jangan lupa ada sedekah sunat. Okey. Dan satu lagi adalah wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu pohon, hendaklah kamu ada perasaan ghairah ataupun berselera untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jal, untuk meminta kepada Allah. Jadi dengan itu barulah kita mendapat dada yang tenang dan juga selesai masalah kita insya-Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar putrinya Fatimah radhiyallahu anha sebelum tidur, puji Allah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Adakah masalah Fatimah hilang? Tidak. Bebanannya bertambah, namun beliau kuat, teguh, cekal dalam menghadapi masalah tersebut dengan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla.